Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ini adalah sambungan kebaya leper ataupun kebaya kelepek yang Awi tunjuk tadi. Yang tadi tu video pertama, cara buat pola. Yang ni Awi tunjukkan cara lebih jelas lagi kepada anda semua. Cukup mudah. Okey. Lihat sini, yang ini adalah pola depan baju. Dan yang ni adalah pola belakang. Okey. Jarak yang Awi tunjuk tadi 4.5 inci. Jarak turun dart sini 9 inci. Dan jarak ni untuk ketinggian leher belakang adalah 3 inci. Ya. Dan jarak untuk kita punya collar neck kita tu 1.5 inci. Dan yang ni adalah basi. Ini pun basi. Di atas ni tak ada basi sebab kain kita tu terus sambung lipat. Okey. Awi nak tunjukkan contohnya. Anda bayangkan ini adalah kain kita. Okey, kain. Yang ini adalah basi. Ya, basi. Dan anda lihat sekarang ni, ini adalah pola belakang. Kalau dilihat daripada segi logik, di sini ke sini, sini ke sini, anda rasa susah kan? Sebenarnya baju ni cukup mudah. Okey, macam tu. Okey, sekarang ni Awi nak tunjuk. Pertama sekali, bila dah siap potong macam ni, anda jahit dart dulu. Jahit dart ni. Okey, jahit dart. Dart ini bertujuan untuk nampakkan baju kita tu lebih kemas. Dan bila siap nanti dia tak akan ada sebarang kedutan pada bahagian dada tu. Jahit yang ni dulu. Okey. Dah jahit yang tu, dah siap jahit, barulah kita sambung. Kita sambung bahu, leher dan bahu ni. Yang bahagian ni yang Awi tandakan sini, anda kena cut dekat sini. Cut dekat sini. Ya, okey. Sini 4.5 inci. 4.5 inci. Okey. Kita akan kali sebelah sini daripada dalam. Okey. Mula-mula sekali, bila kita dah sambung, kita lipat terus dan masukkan basi nanti ke dalam ni. Dekat sini anda akan dapat 3 inci. 3 inci. Jarak leher sini ke sini 3 inci, 3 inci. Ya. Kalau tak faham, lihat berulang kali, insya-Allah anda akan faham. Okey. Tengok lagi sekali Awi cakap ya. Sini 3 inci. Sini turun sini 3 inci. Daripada 3 inci ni turun ke sini 9 inci. Ya. Okey. Bila bermula daripada 9 inci ni, ukuran jarak ni adalah 2.5. 2.5 terus ke bawah. Sini 2.5. Bila naik semakin ke atas ni, dekat sini jadi 3 inci. Okey. Sekarang ni anda jahit terus. Jahit terus lipatan ni sampai ke hujung ke bawah. Pusing ke sini. Dapat macam ni. Okey. Jahit kat sini untuk leher belakang tu. Jadi anda akan dapat sini semua 1.5 inci lipatan. Sebenarnya baju ni cukup mudah sebab kita tak perlu menggunakan facing. Ya, anda cuma perlu faham part untuk kita membuat leher. Okey. Perhatikan ya. Okey. Sekejap. Ini kita cut kat situ. Dekat kain nanti tu kat situ.
sambung bahu. Okey. Cik anda lihat. Ini sambung bahu kita betul. Situ betul. Okey, nampak Selamat mencuba. Assalamualaikum.